Abang dah tak tidur lepas sahur? Tak tidur lah sayang. Ke abang fikir pasal result tu? Abang ingatkan benda ni tak serius dulu. Sekarang macam mana? Apa plan abang? Sekarang abang sedar badan abang dah bagi signal lama dah. Signal tu bukan untuk takut, untuk abang berubah. Tapi abang tak biasa lah Tak sayang. apa bang, pelan-pelan kayu. Abang cuma perlu berjadi degil. Jangan ketegak sangat. Abang takut tak sempat betulkan semua ni. Kalau abang mula hari ni, insyaAllah abang sempat. Abang nak jalan sikit lah kat taman. Nak ikut tak? Tak apalah, abang pergilah tapi hati-hati tau. Baru mula ke? Ya pakcik, baru sedar. Bagus kalau macam tu. Tapi ingat jangan kejar laju. Konsisten lagi penting. Hafiz, mana draft yang saya minta hari tu? Siap esok pagi, bos? Saya nak hari ni. Kalau saya siapkan hari ni, kualiti tak sama. Saya hantar esok pagi. Pastikan komplit semua. Saya tak nak buat kerja 2 kali. Baik, bos. InsyaAllah, saya keluar dulu. Wah, kau berani minta tangguh kat bos? Ini Hafiz kot. Lagipun aku cuma tak nak mati cepat. Okay. Good luck, bro. Sikitnya ayah makan. Ayah diet ke? Taklah. Cuma ayah nak hidup lama sikit. Kenapa ayah? Sebab ayah nak tengok kamu membesar depan mata ayah. Berubah bukan sebab takut mati, tapi sebab masih ada yang menunggu.